Salam sejahtera. Sesi ini kita akan belajar mencari imej bagi suatu titik di bawah gabungan transformasi. Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B dulu diikuti A. Transformasi P2 pula bermaksud transformasi PP, iaitu lakukan transformasi P 2 kali berturut-turut. Jom lihat soalan 1. Nyatakan koordinat imej bagi titik A di bawah gabungan transformasi RT. Ingat, buat belakang dulu, iaitu buat T dulu diikuti R. Boleh label 1, 2, 1, 2. Jom buat T dulu. T ialah translasi negatif 1, negatif 2. Negatif 1 bermaksud gerak ke kiri 1 petak. Negatif 2 bermaksud gerak ke bawah 2 petak. Sekarang dari titik A gerak ke kiri 1 petak dan gerak ke bawah 2 petak. Label titik ini A'. Sekarang baca nilai X pada paksi X iaitu 2 dan baca nilai Y pada paksi Y iaitu 2. Ini ialah cara untuk tulis jawapan gabungan transformasi, iaitu A dipetakan ke A' di bawah transformasi T, dan A' pula dipetakan ke A double prime di bawah transformasi R. Sekarang boleh masukkan nilai X dan Y bagi A', iaitu 2, 2. Sekarang sambung buat R pula. R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 03. Mula-mula kita kena tandakan pusat putaran terlebih dahulu, iaitu pada titik X0 dan Y3 di sini, dan lukiskan arah putaran iaitu lawan arah jam seperti ini. Sekarang kita boleh guna kaedah kipas bentuk L untuk cari imej bagi A'. Lukis garis L dari pusat putaran ke A'. 1, 2. 1 tegak akan jadi 1 ufuk, dan 2 ufuk akan jadi 2 tegak. Labelkan titik ini A double prime. Sekarang baca nilai X pada paksi X iaitu 1 dan baca nilai Y pada paksi Y iaitu 5. Maka A double prime sama dengan titik 1, 5. Inilah titik imej yang akhir bagi gabungan transformasi ini. Sekian, bye.